كل القلوب إلى الحبيب تميل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam episod Tazkirah Ramadan pada hari ini. Semoga setiap perkongsian yang kita akan dengar akan memberi manfaat dan meningkatkan keimanan kita. Tajuk Tazkirah hari ini adalah sifat merendah diri cerminan keimanan. Merendah diri atau dalam istilah Arabnya disebut tawaduk adalah salah satu sifat yang sangat dipuji dalam Islam. Tawaduk bermaksud redha atau rela menerima kedudukan yang lebih rendah daripada yang sepatutnya. Ia berada di pertengahan antara sombong dan merendahkan diri secara berlebihan. Tawaduk bukan bererti kita menghinakan diri, tetapi lebih kepada kita tidak membesarkan diri atau merasa lebih daripada orang lain. Sifat tawaduk ini sebenarnya berkait rapat dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita percaya bahawa segala nikmat yang ada pada diri kita ini, baik dari segi kekayaan, ilmu, kejayaan, semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita akan lebih mudah untuk merendahkan diri, kita akan lebih berhati-hati supaya tidak merasa sombong ataupun angkuh. Kerana segala yang kita miliki hanyalah pinjaman daripada Allah semata-mata. Sifat tawaduk juga akan membantu kita untuk lebih menghargai orang lain. Apabila kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, kita akan mudah memandang rendah kepada mereka. Sebaliknya, dengan sifat tawaduk, kita akan sedar bahawa setiap individu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan kita semua adalah sama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada menambah oleh Allah akan hamba yang kerana memaafkan orang lain melainkan kemuliaan, dan tiada merendahkan diri oleh seorang kerana Allah melainkan Allah akan meninggikan kedudukannya. Riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan apabila kita memaafkan orang lain dan merendahkan diri kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan meninggikan kedudukan dan kemuliaan kita. Tawaduk adalah akhlak yang terpuji yang lahir daripada jiwa orang yang bertakwa dan para salihin. Sifat ini akan melahirkan jiwa yang tenang, emosi yang seimbang, wajah yang bercahaya dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, mari kita sama-sama berusaha untuk mengamalkan sifat merendah diri ini dalam kehidupan seharian kita. Semoga dengan itu, iman kita akan semakin kukuh dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala semakin dekat. Semoga Ramadan kali ini membawa kita lebih dekat dengan sifat-sifat terpuji yang dituntut dalam agama Islam, insya-Allah. Sampai di sini sahaja tazkirah ini daripada saya. Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang buruk adalah daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullul qulubi ilal habib tamilu, wa ma'i bihadha shahidun wa dalilu, amma ad-dalilu إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل.